Jadi perkara ini berbeza dengan negeri-negeri lain. Di negeri-negeri lain itu mengatakan mazhab akidah mereka adalah berdasarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sila. Ya, sila. Kalau saya tak boleh jawab, saya suruh Fadil Dr. Radhi dah ada. Teman. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Kuala Lumpur. Jika dirujuk dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, Islam di Perlis mengikut ataupun berlandaskan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi yang saya faham di sini, mazhab fiqh ataupun mazhab akidah mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya faham. Jadi perkara ini berbeza dengan negeri-negeri lain, di mana saya tak pasti secara officialnya memang majlis agama di negeri-negeri lain itu mengatakan mazhab akidah mereka adalah berdasarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya tak pasti itu adalah official pada majlis agama negeri lain ataupun hanya dakwaan-dakwaan yang tak ada asas. Jadi saya ada sahabat saya yang non-Muslim, yang mana sahabat saya ni dia katakan macam mana Islam ni dia boleh berbeza pula dari sudut akidah, dan sahabat saya ni dia Kristian. Dan mana Kristian ni dia ada mazhab Ortodoks, Katolik dan sebagainya. Dan adakah Islam ni juga ada perbezaan dari sudut akidah ini, dan adakah disebabkan perbezaan ini hanya sekadar di atas penamaan ataupun memang wujud daripada segi pengamalannya, atau bagaimana Doktor? Okay, terima kasih. Perbezaan ini yang pertama ialah perlis letak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah itu luas boleh ditafsir. Ada beberapa negeri kebelakangan ni mereka nak limitkan kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kepada Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Cumanya saya nak sebut ringkas lah kan. Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, mereka datang pada kurun yang 4, yang masuk kurun kelima. Abu Mansur, mereka ini selepas daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, selepas daripada Imam Malik, selepas daripada Abu Hanifah sendiri, selepas daripada sahabat-sahabat. Saya tidak menafikan tentang peranan mereka juga di dalam menghadapi kancah pergeseran pemikiran akidah pada zaman mereka. Mereka ini muncul rentetan cabaran mazhab Al-Mu'tazilah. Dalam usaha nak menjawab Mu'tazilah, muncullah tokoh-tokoh ini. Ini panjang cerita Abu Hasan Asy'ari, dia dengan pak mentua dia Ali Jubai dan seumpamanya. Yang ini saya tak mau panjang, tapi saya nak cerita ringkas di sini. Sebahagian yang mereka jawab itu memanglah seperti yang dijawab oleh imam-imam yang sebelum daripada itu. Abu Hasan Asy'ari sendiri ada buku dia Al-Ibanah, ada Maqalat Islamiyin, tulisan dia. Tidaklah banyak jauhnya. Ada beberapa isu yang orang sandar pada mereka, terutama isu di dalam masalah mentakwilkan ayat-ayat al-mutasyabihat. Inilah yang menjadi isu yang memecahkan tentang banyak, antara mereka jadikan dua sekolah. Satu dia panggil sekolah Hanabilah, iaitu Hanbali, Imam Ahmad. Satu sekolah Asy'ariyah, iaitu sekolah Abu Hasan Asy'ari. Dan kemudian diikuti dengan Abu Mansur. Tetapi saya nak beritahu, semua orang kata ini puncanya daripada kemudian mari Syarif Syekh Ridha, lepas tu Saudi, lepas tu Ibn Taymiyah, sebelum daripada itu Ibn Taymiyah, kemudian Ibn Qayyim. Tak. Ini khilaf qadim, lama. Saya sebut pernah saya sebut di sini. Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Siapa ni pelajar ingat, dia dengar lama-lama dia ingatlah nama Imam Ibnu Abdul Barr. Ini alim dalam mazhab Malik. Dia mensyarahkan Muwatta' Malik, kitab dia At-Tamhid. Al-Imam Ibnu Abdul Barr, dia sebelum 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah.
200 lebih tahun. Dia adalah orang yang menentang takwil. Dan kerajaan Al-Murabitin ialah kerajaan yang di atas mazhab tidak takwil di Andalus. Ini tak ada kena-mengena dengan cerita moden ni. Dia menulis dalam At-Tamhid, dia memberitahu pasal orang kata kalau Tuhan turun duduk di atas arasy atau turun daripada langit, maka Tuhan ni macam manusia lah, boleh turun. Ibn Abdul Bar dan ramai lagi jawab dia, sebab kalau kamu kata macam tu, kamu yang sebenarnya khayal Tuhan macam manusia. Turun Tuhan tak macam turun manusia. Melainkan bila kamu khayal Tuhan macam manusia, sebut perkataan turun, kamu sangka dia turun macam manusia. Dalam bahasa Melayu dah mudah lah, kita sebut apa? Muka pintu. Kita tak kata pi kat muka pintu, kita mana hidung dia, muka pintu bukan muka orang. Tapi kalau kita khayalkan pintu macam orang, kita akan tanya mana hidung dia lah, mana misai dia, mana mata dia. Kalau kita tak khayalkan dia sebagai orang, Allah sebagai macam manusia, kita tak tanya kalau dia turun bila dia naik, kalau dia ada arash, bertinggi dia bertempat. Saya bukan masalah nak sokong mazhab mana, tapi saya nak cerita khilaf ni. Saya tambah sebab saya kata, kalau Allah wujud bila makan, itu menjadi asas. Allah ada tidak bertempat kerana tempat diciptakan oleh Tuhan, masakan Tuhan memerlukan apa yang dia cipta, tempat. Saya nak tanya, apa hukum orang yang kata Allah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Allah mengutuskan, kemudian Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad, atau pada sebelum itu dia telah mengutus, kemudian Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengutuskan Nuh, kemudian itu telah memberikan, Allah mengaitkan zat Allah, orang putih panggil the essence of God, zat Allah dengan masa. Ni siapa yang mengaji SPM dia tahu ada dua benda, time and space, betul tak? Tempat dicipta oleh Allah, masa pun dicipta oleh Allah. Kalau kita kata Allah itu buat ni, kemudian Allah, kita kaitkan Allah dengan masa, kita kaitkan Allah dengan makhluk. Masa tu makhluk. Wal asr wal fajr wal duha wal lail. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa, pasal masa tu makhluk dia. Kalau kita tak boleh kaitkan dia dengan tempat, siapa yang kait dia menjadi kufur, siapa yang mengaitkan dengan masa, apa bezanya? Faham maksud saya? Faham tak? Maka kita kata laisa kamislihi syai'. Dia telah kama yasifu nafsahu, seperti mana dia telah mensifatkan dirinya. Kita cerita ya, kita kata laisa kamislihi syai'. Itu mazhab, bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mai kemudian. Ibnu Abdul Bar, ahli-ahli Andalus di atas mazhab itu. Kal Muwahhidin tadi Ibnu Turmat masukkan dengan bukunya Al-Mursyidah, memasukkan pemikiran takwil dan menyatakan siapa yang tak takwil Mujassimah, dia membunuh beribu-ribu orang ahli Andalus. Kemudian berlaku khilaf dulu. Tapi untuk adil, saya bagi tahu mazhab yang terkenal tak mau takwil, dari segi patutnya dia mazhab fiqh, dikaitkan dengan akidah juga, ialah mazhab Hanbali, dipanggil Hanabilah. Sebab itu ramai orang suka Abdul Qadir Al-Jilani, wali tu, baca buku dia, dia tak takwil dalam akidah. Kalau dia baca buku tu, keluar pula dia ahli Sunnah. Tokoh Hanbali yang besar Ibnul Jauzi, dia Asy'ariyah, dia takwil, dia hentam Ibnu Abdul Bar karena tak takwil. Padahal Ibnu Abdul Bar Malik. Maksudnya saya nak bagi tahu khilaf ini qadim berlaku, merentasi aliran mazhab. An-Nawawi rahimahullah, alim ahli hadis, ada bab yang dia takwil, ada bab dia tak takwil. Ibn Hajar Al-Asqalani, ada bab yang dia takwil, ada bab yang dia tak takwil dalam Fathul Bari. So kita
tak mau mengkafirkan masalah takwil dan tak takwil. Kalau tanya saya, kita kata rajih dan marjuh. Ini pandangan yang lebih aslam, ini pandangan yang lebih selamat, ini pandangan yang telah disebut oleh sebahagian orang, tapi kita tak mengkafirkan umat atas ini seperti yang cuba dilakukan oleh sebahagian tempat. Nak merujuk pada soalan saudara tadi, Perlis ingin mengambil dada yang lebih lapang. Di dalam muktamar Chechen di Chechnya yang dihadiri oleh ramai tokoh-tokoh sufi dan ulama-ulama Mesir, mengisytiharkan mereka yang tidak takwil terkeluar daripada ahlu sunnah wal jamaah di Chechen. Tetapi kemudian Muhammad Taib, Syekhul Azhar, dalam BBC kata, dia tidak, kami Azhar bari, berlepas diri daripada muktamar Chechen, dan dia sebut tentang Salafi, dan Salafi min ahli sunnah wal jamaah. Itu pandangan dia lah. Maksudnya kita ada ruang untuk mendamaikan orang Islam. Kenapa nak mencari ruang mentakfirkan? Ini khilaf qadim yang berlaku. Ada orang nak takwil apa yang ada dalam Quran. Dia kata kalau tak takwil, nanti kita akan samakan Tuhan yang makhluk. Ada orang kata tak perlu takwil. Yang samakan Tuhan dengan makhluk tu kerana awak, dalam fikiran awak tu sama. Kalau kata Allah turun, turun atas ke bawah, sebab awak andaikan Allah macam dengan awak. Tapi kalau awak kata Allah tu laisa kamitslihi syai', dia turun tak macam kita, dia ada muka pun tak macam kita, dia ada tangan pun tak macam, laisa kamitslihi syai', Allah yang lebih tahu dengan maksudnya dalam hal itu. Kemudian khilaf mazhab tafwid, mazhab tak tawil, ini khilaf qadim. Kesemuanya mereka ahli Islam min ahli qiblah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala baca tentang Abu Hasan Asy'ari. Ini pelajar-pelajar ni pergi library cari Abu Hasan Asy'ari, baca buku, best buku, banyak jilid, Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Zahabi. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah pada penghujung cerita Abu Hasan Asy'ari, dia kata Abu Hasan Asy'ari menyatakan, kami tidak mengkafirkan sesiapa pun di kalangan ahli qiblat. Ini siapa yang semayang, man shalla salatana wastaqbala qiblatana, semayang macam kita menghadap qiblat dia, kami tak mengkafirkan. Itulah iqrar dia pada akhir hayatnya. Kata Az-Zahabi, wa kadzalika syekhuna Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikianlah guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada akhir hayatnya menyatakan, aku tidak mengkafirkan sesiapa di kalangan kaum muslimin yang sesiapa yang berulang alik dia ke masjid, maka kita menyaksikan dia dengan iman. Semua takwilan-takwilan ini bertujuan memecahkan umat Islam. Semua orang, ya Rabb, sabbih isma rabbikal a'la. Tak ada kata, ya Rabb. Di mana jiwa kita bila kita sebut ya Rabb? Angkat kita ke langit. Tak ada kau telah kafir kerana kau telah menjadikan Tuhan wujud bimakan. Nabi Isra dan Mi'raj bertemu Allah, oh Nabi naik ke atas, tu wujud bimakan. Syaitan memecah belahkan kita dalam hal ini. Sebab itu saya kurang berminat. Kita akan ajar manhaj ni, kita akan bagi tahu hakadha kana sya'nu jumhurus salaf. Hatta salaf sendiri ada yang takwil dan tak takwil, tapi jumhurus salaf mereka tidak cenderung untuk pergi kepada apa yang tak disebut. Tapi kita memberikan keuzuran kepada ulama-ulama Asy'ariyah kerana mereka menghadapi Mu'tazilah pada zaman mereka.